Assalamualaikum. Ini sebahagian besar yang kena scam hari tu. Muka yang warna hitam muka tu, kita bawa balik dekat sini 7 ekor. Tu muka macam putih, hitam putih kan, 7 ekor. Semua induk dia besar-besar. Bukan lembu padi macam ni. Dia Cherolis. Ibu tiri dogoi. Wak dogoi air. Sistem pendogolan air. Sistem pendogolan air kita namakan tu. Yang ada pejabat dewan dekat Kuantan ni, yang dekat Anies Ishak ni kan. Yang dewan bagi-bagi bedak-bedak apa benda tu yang saya buat tu kan. Saya nak minta dia polis ni dedah. Secara konsisten apa benda yang dia buat dalam TV. Konsisten macam mana dia umur benda saya punya dia buat tu. Kita konsisten menedahkan apa benda scammerism dia, teknik-teknik terbaru scammer ni gunakan. Okey, InsyaAllah bantu saya tuan-tuan puan-puan. Kita nak tengok tahap apa, teknik mana yang dia orang guna untuk scam. Pusat apa benda scamming, anti scamming ni, InsyaAllah. Petang ni ada satu lori ni, ada satu apa benda 4x4 ni yang kena curi dekat apa benda Dua pinduk lagi. Balik. Dia memula kat situ. Balik. Mana anak kecil ni? Balik. Dia tadi ni ada bunyi 4x4 lalu kat ni. Dia nak operasi sumpit ni. Dia nak sumpit. Mungkin dalam masa 3 hari ni mungkin 2-3 ekor sistem penggiliran apa benda ayanda tu dia nak kena cuba benda tu. Dia nak kena cuba. Saya tak terlibat dengan syarikat tu. Bangunan tu memang asal dia memang saya sewa untuk buat bangunan dia punya tempat tu lah, markah pembangunan tu. Tapi dia orang ni telah guna pakai untuk buat scam ayanda ni kan. Dan kita tak terlibat dengan sistem ayanda dia orang kan, yang dia orang cakap tu kan. Yang daripada division apa tu, division serangan tu kan, serangan Daesh tu kan. Kita tak terlibat, kita boleh menerima. InsyaAllah tak terlibat. Dia orang ni adalah scammer, antara scammer sejati yang mencuri lembu dia dalam sandal koil dia satu. Dia ada teknik dia. Dia ada teknik barem. Okey. InsyaAllah. Kita sambung lagi video yang ketiga untuk InsyaAllah barem.